Zul ni dalam perjalanan nak ziarah kematian di Kemaman. Lepas pada Kijal tu hati-hati kat flyover ni tu tiang hitam tu tu kau kena kau laju Yang minggu lepas tu Zul dah kena dah. Laju dia ambil kamera kat situ, kereta Zul laju. Kali ni kita hati-hati. Ingat lepas RR Kijal dekat flyover tu ada tiang kamera. Jangan laju. Hak laju dia 110 sahaja. Ramai tadi yang laju. Parok weh. Okay, Zul exit dekat sini. Rumah saudara tu kena keluar di sini. Cukai, air putih, Kemaman, Pantai Teluk Maknik. RM11.81 dari Tol Ajil ke Cukai Kemaman. Setegik abang. 8 km bang kita belok ke kiri. Pasti Al-Qamariyah. Ni kampung apa ni? Gunting rambut. Cantiknya kat sini. Tengok Jalan Air Putih. Nama kampung tu tak nampak dekat tepi tu. Kawasan ni Cukai. Kampung janda kat depan tu. Kat depan apa? Kampung janda. Suasana petang di kawasan ni. 5.7 lagi simpang ke Jalan Jabur. Orang ni naik senar dak bagi. Ni sekolah apa ni? Binjai. Sekolah Kebangsaan Binjai. Binjai. Itu masjid apa? Binjai. Masjid Binjai. Binjai. Ini homestay. Homestay masjid. Luas juga dekat sini. Vocational Kemaman Pusat Penyelenggaraan. Ni sebelah kiri. Kita tu Cemanggi bang? Sini. Biasa dah lagi Cukai tu Zul lalu jalan luar sana. Ke kanan kita juga. Tak pernah masuk. Kita pergi ke Kemaman tu kan. Sepalan. Dijaga kita kan Cemanggi dah ingat baik. Tapi tak lewat sedang kuning kita juga dah. Keluarga. Betul kita pernah lalu tu. Ni yang segi Kemaman. Lalu Kemaman kita ambil kanan tu. Ni flyover gimana tu? Ke ni ECRL tah tu? Ke benda? Ya. Mesti ada kedai bawah-bawah tu. Mesti kat mana-mana. Kampung kita ada gitu. Kemaman. Pasir Minal. Pasir Minal ada. Pasir Minal. Ustaz mengajar segi kampung ni. Ada baru. Ada Ustaz sini? Madrasah Pasir Minal. Ya. Nombor berapa Ustaz tu? Tak bagi. Teki malam ni. Faham nawak tu. Ini yang bulan kami.